Jerit! Kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning roh juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Kejap naik, kejap bangun. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bangku Penyokong. Suai kedua, Selangor bertemu dengan Negeri Sembilan. Malam ni kita main dekat home. Aggregate kelebihan untuk kita Selangor 1-0 saja. Kita harapkan Selangor dapat main dengan baik. Negeri Sembilan pun main dengan baik. Ref tak kacau, tak kacau game. Ref tak bunuh game. Luar jerit gila. Aku bilang tiba-tiba aku dah tak tahu nak cakap apa. So kita harapkan Selangor menang lah Selangor ni, layak ke separuh akhir. Dan hari ni tiket sold out. Itulah saudara-saudara aku kat Ultra sana. Balik ke apa? Game kedua diorang tak ada. Dia ada pengantungan 3 game. Lagi 1 game minggu depan pasukan Melaka insya-Allah dia akan comeback. Insya-Allah. InsyaAllah. Deng cek. Ada tarian naga tapi patut nak Ramadan ni buatlah Iya Ramadan. Oh cantik. Kan tadi tu bawa betul lah tu. Nak Ramadan buat Iya Ramadan lah. Aku baru nak. Kau ingat tak nampak? Kau ingat tak nampak? Okey, alright. Kita jumpa nanti. Dari Bangku Penyokong. Kau tengok gerak ni. Okey, adios. Tengok ni berdiri kat atas. Sambut! Macam mana ni? Macam mana aku nak kayakan ni? Sambut! Panas! Terima kasih! Gila. Miki 2-0. Miki. Aggregate 2-0. Ini lepas kelang. Ya. Alhamdulillah. Gol awal. Lepas tu minit kedua tu. Miki dia menjadikan gol. Skor aggregate sekarang 2. Ini 1-0. Sekarang masa apa aggregate 2-0. Alamak dia tengok pula. Tengok VAR lah Mai. Aggregate semasa 1-0.
nak tengok lah bongok. Gol dikira. Alhamdulillah 3-0. Yes, alhamdulillah 3-0. Nualin. Bau 30 minit. Tak ada orang ke? Kosong ke? Hello. Ada orang ke? Macam mana cek? Bayangkan seorang defend boleh menjadi striker. Macam mana cek boleh skor? Macam mana boleh cek boleh skor? Kenapa? Kenapa ceng? Kenapa ceng? Second half InsyaAllah kejap lagi 4-0. Alright, kedudukan 5-0. Mana ada ni tak record ni? Jangan perasan. Bye bye. Second half.
minit ke berapa tak tahu. Krigol. Krigol. Gol. Gol. Krigol. Krigol. Easy man. Easy. Sembilan dapat penalti. Fan dia tak seronok. Diam je. Kenapa? Kenapa? Kenapa senyap? Fan Selangor kat direct. Enjoy. Kita tengok penalti. Siapa yang gol? Enjoy gol. Meraihkan. Meraihkan. Kesian. Sana kosong. Macam tak ada orang. Kenapa diorang tak sorak? Ada apa? Ada apa? Dengar Abang Rosli sama-sama je. Dua-dua ada jiwa Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bangku penyokong dah habis game, aku nak balik. Selalu aku buat kat kedai Iwan. Kedai Iwan penuh. Kedai Iwan penuh. Tak apalah, nak buat macam mana. So alhamdulillah kita menang dengan 5-1, aggregate 6-1. Alhamdulillah lah. Aku nak nanya ni. Tak apalah. Jumpa lagi. Terima kasih kepada penyokong-penyokong yang hadir. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Sampai sini, selamat malam, selamat berhati dan bersyukur. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you soon. Adios. 5-1, aggregate 6-1. Madiam. Alhamdulillah.